Tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajipanmu sembahyang fardu. Di awal waktu ikut sunnah Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Semoga semuanya sihat sejahtera. Kalau Tuan hendak ke syurga, taatlah segala perintah Allah. Kalau Tuan bijak laksana, apakah kunci segala ibadah? Kawan-kawan, hadirin semua, ada yang tahu? Wah, mumtaz. Ya, kunci segala ibadah ialah solat. Kawan-kawan, solat ialah tiang agama. Perintah Allah yang Maha Esa. Dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu ialah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Kawan-kawan, solat ni bukan pilihan. Solat ni kewajipan. Wajib dilaksanakan 5 waktu sehari semalam. Allah tak suruh kita solat sesuka hati. Allah dah tentukan waktunya. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya. Anak baik lagi cerdik, solat ni istimewa. Sebab Allah perintahkan secara langsung dalam peristiwa Isra' Mi'raj Rasulullah. Waktu baginda diangkat ke langit, Allah tak kirimkan perintah solat melalui Jibril seperti ibadah lain. Tapi Allah panggil Nabi sendiri menghadapnya. Itu tanda betapa pentingnya solat. Solat ni talian hayat kita dengan Allah. Tinggal solat, putus hubungan dengan pencipta. Sebab tu, walau sibuk macam mana pun, solat tetap nombor 1. Tapi kan, mengapa masih ada dalam kalangan kita yang sanggup meninggalkan solat? Sedangkan ia perintah Allah. Bila diajak solat, banyak pula alasan. Penat, sibuk, mengantuk. Padahal kalau nak, pasti ada jalan. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Pelbagai program dilaksanakan agar solat ditunaikan dengan baik. Contohnya, kem besari solat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Hari ini, tatkala dunia semakin maju, teknologi semakin pesat, beribadah mula rasa berat. Solat, ada yang terus tak buat atau ada yang solat tapi selalu lewat. Ini ke generasi yang kita mahukan. Kawan-kawan, kita dah berada dalam tahun 2025. Bila lagi kita nak berubah? Ingat kawan-kawan, mati tak tunggu kita berubah. Tapi kita perlu berubah untuk persediaan mati. Oleh itu, mohlah kita tunaikan solat. Wa aqimus solah. InsyaAllah, Allah akan menjaga kita. Masyarakat mendapat rahmat, negara kita akan selamat. #jangan tinggal solat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.